panjang waktu dia. Betul, Ustaz. Dan hukum sunat itu adalah bagi mereka yang ingin bangun solat malam. Saya sebut macam tu. Jadi bagi kita yang kita ukurlah baju di badan sendiri, kita tahu dah kalau tak Pasti. Kalau tak subuh tu pun baru nak semayang, tu qadaan Isyak sekali. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau kita rasa kita tak boleh bangun malam, jangan lewatkan sembahyang Isyak. Kenapa? Ada dua keadaan. Yang pertama, sidang penonton dan yang khairin, Nabi biasa, sahabat tunggu Nabi untuk sembahyang Isyak sekali pada waktu yang agak lewat dah. Sahabat tunggu, mereka boleh tunggu. Dan dalam satu keadaan lagi, bila masuk saja waktu, Nabi kata apa bila ditanya oleh para sahabat, ayyil amal afdal, amalan apa yang paling afdal sekali? As-salatu ala waqtiha, ataupun dalam riwayat lain, as-salatu ala miqatiha, sembahyang pada waktu dia, masuk sembahyang terus, itu lebih afdal. Boleh tak dapat? Haji sidang penonton boleh faham tak? Jadi yang kata sunat tu ada tak? Ya. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang boleh solat pada waktu yang nak bangun sembahyang malam. Sembahyang malam. Pandai. Dia nak sembahyang malam, dia nak sembahyang tahajud, dia dah boleh nak sembahyang hajat apa semua. Faham? Kita yang biasa ni, baik, insan biasa ni, cukup waktu sembahyang. Pandai. Boleh dapat sidang penonton yang saya kasih sekalian? Okey, sekarang kita nak terus waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu yang agak kritikal. Kenapa? Hari ni masuk subuh lebih kurang dalam pukul 6. Saya sebut bagi result 6 lebih sikit 6. Okey, 6. Daripada pukul 6 nak jadi habis ni lagi pendek daripada waktu asar tadi. Berapa jam? Hanya 1 jam sahaja. Perubahan matahari naik. Bila naik dalam keadaan macam tu sidang penonton, matahari sudah ada di sini. Bila matahari naik dekat sini sidang penonton, nampak tak matahari di tepi ni? Bila naik saja matahari di sini, cahaya dia sudah spread dekat kita. Buka saatan. Maka subuh sudah habis. Timeline dia hanya selama 1 jam lebih sahaja. Macam hari ni saya rasa waktu syuruk adalah waktu matahari naik, adalah lebih kurang dalam pukul 7.20, 7.18 macam tu sidang penonton yang saya kasih sekalian. Jadi terlalu singkat. Apa yang perlu kita buat? Masuk waktu solat. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, ini adalah waktu solat yang saya tunjuk kepada kita untuk kita mendapat sedikit ilmu. Untuk mendapat yang lebih betul, saya nasihatkan kepada ayahanda dan bonda yang berada di rumah, abang-abang kakak, tolong bawa keluarga pergi di tepi pantai, tepi laut, ambil fenomena ini. Tolong sediakan. Sebab apa? Saya teringat suatu hari, Hamka sidang penonton yang saya kasih sekalian, Hamka biasa bawa anak-anak dia naik duduk dekat atas bukit. Dia suruh anak-anak dia tengok macam mana matahari naik, tengok macam mana matahari terbit. Kemudian dia tanya anak dia, macam mana kamu dapati selama seminggu kita duduk, sama tak cara matahari terbit? Anak dia kata, satu pun tak sama ayah. Maka ayah dia kata, kalau seminggu Allah boleh buat tak sama, sepanjang tahun, setiap hari tidak akan sama. Subhanallah, Ustaz. Nampak tak? Gitu hebat. Sebab tu Allah kata, kenapa kamu tidak tengok macam mana Allah ciptakan benda ni? Kena tengok. Sebab apa? Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, ini salah satu kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada kesempatan saya kongsi. Cuma sekarang saya nak beritahu satu benda berkaitan dengan waktu solat. Pertama sekali, kita adalah kategori orang-orang awam. Maka kita perlulah bertaklid. Makna kata kita kena mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Jabatan Fatwa, mufti dan jabatan yang selayaknya menetapkan waktu sembahyang. Bagi kita setiap negeri ada dia punya kalender, dia sebut sebagai takwim. Jadi takwim sembahyang itu semua ada waktu, maka kita ikut itu. Dan saya minta tolong sidang penonton sekalian, beri perhatian dan tengok waktu sembahyang pukul berapa. Satu. Yang kedua, ini hanyalah benda yang saya tunjuk untuk kita belajar sehari-harian. Bila kita jalan saja dekat luar, tengah nak makan lunch ke apa, tengok bayang-bayang Ustaz. Bayang-bayang kita macam ni. Maka menunjukkan dah masuk belum, so kita try teka-teka. Boleh guna untuk waktu terdesak ya Ustaz. Betul. Itu satu benda yang perlu kita belajar mengenai hal ni ya. Betul.
sangat tepat. Dan sidang penonton yang saya kasih sekalian, Khairil, saya nak pesan satu lagi berkaitan dengan waktu solat. Ada beberapa waktu yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh, terutamanya kitab kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, waktu-waktu yang dilarang solat padanya. Hukum solat di situ adalah makruh tahrim. Maksud kata kalau boleh tinggalkan, jangan sembahyang. Bila waktu dia? Pertama, selepas sembahyang subuh. Makna dia bukan time tu lepas waktu sembahyang subuh. Kita tu lepas kita sembahyang, katalah saya sembahyang subuh pukul 6, saya bagi salam tu, saya tu tak boleh sembahyang dah. Khairil bolehlah sembahyang lagi sebab subuh tak sembahyang lagi. Sembahyang subuh dulu, sembahyang subuh bagi salam, sekali tak boleh sembahyang dah. Itu yang kata selepas sembahyang subuh. Jadi waktu tak boleh sembahyang dah lepas tu. Ustaz, ada waktu tu ada kenaan dengan waktu yang perselisihan antara yang waktu tadi tak? Bukan. Dia termasuk dalam beberapa hadis yang Nabi sebut. Antara yang ulama sebut, ada antara ulama sebut ialah waktu-waktu itu bersamaan dengan waktu-waktu yang mana kita kata orang-orang yang bukan beragama Islam menyembah. Matahari naik, matahari tengah tegak, matahari nak turun. Sebab itu tidak ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat, ya. Yang ada hanyalah sembahyang fardu. Yang ada sembahyang fardu. Selesai sembahyang fardu, tidak boleh melakukan sembahyang sunat. Yang mana ni? Sembahyang sunat yang biasa-biasa. Adapun sembahyang sunat, macam contoh, kita dah sembahyang asar dah tadi, tiba-tiba kawan kita telefon, jumpa dekat mana? Jumpa dekat masjid. Kita masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Boleh, tak menjadi masalah. Itu sembahyang sunat yang bersebab. Kita boleh sambung lagi insya-Allah perbincangan ini dalam keluaran kita akan datang. Jangan lupa untuk doakan kami yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kami berdua, insya-Allah. Kita jangan lupa, ya, terima kasih. Kita ada satu hidangan untuk sidang penonton yang saya kasih sekalian. Check it out. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan bahawa Pakistan sampai dekat Terengganu, jadi kita akan adakan lawatan. Dan sekarang sebenarnya dah ada dekat Uniza. So tadi dah kita ada di Masjid Uniza. Sekarang kita akan ziarah ke Fakulti Informatik, dan untuk kita bertemu dengan nanti kita jumpa lah. Okey, jom. Gajah satu punya baca surah Fatihah, dia pakai Nizam menyambut baik kedatangan Ustaz Don, dan semasa ceramah beliau, ceramah yang disampaikan amat-amat sedap lah didengar oleh pelajar Nizam, dan amat-amat kami amat terhibur dengan ceramah yang disampaikan. Kita bersyukur kerana Ustaz Don bukan saja datang berziarah, tapi memberikan komen dan input untuk perkembangan akademik dan kajian kita sebentar tadi.